Aku tak layak disayangi oleh orang Kuantan. Aku kena cari luar orang Kuantan. Padahal seleb pula. Ku ingin kau jadi milikku, temani di. Sudah. Ku berjanji takkan sakiti. Cantiknya rumah. Iya, rumah saya 2 tingkat. So saya seorang je duduk bawah. Sebab bilik saya kat bawah. Bilik saya dekat situ tu. Bilik puteri. Bilik anak mama. Mama saya tak dekat bawah. Kalau tak saya tunjuk mak saya dah. Mak saya dah dekat bawah. Saya cakap. Cuba tengok belakang. Tak nak takut. Korang. Ada nampak apa-apa tak? Tak ada kan? Sebab saya je duduk bawah. Jom masuk bilik. Kau masuk bilik aku. Aku seorang je. Dah tak live lagi ke? Rambut pendek ke panjang? Panjang lah. Pendek layan. Baru gurau dah takut. Takut lah. Saya duduk seorang awak. Saya duduk seorang kat bawah. Saya duduk atas. Takut. Saya nak jadi kitchen boleh? Seorang bagi saya jadi kitchen boleh? Cepatlah, saya nak jadi kitchen. Akak dekat mana? Saya dekat Kuantan. Saya duduk kat Kuantan. Cuba buat bunyi AK. Depan cermin ke? Betul, saya depan cermin. Nampak nak terbalikkan kamera. Tak reti aku. Gila ni lawa. Alhamdulillah. Mak aku lagi lawa pada aku. Aku pun lawa. Kau jadi milikku. Aku pipi dah gemuk, perut dah gemuk, dan aku semakin gemuk. Bosanlah nanti PM ni. Shoo. Orang Kuantan patut dengan macam selesa faham. Memang gemuk. Pipi aku. Tak, pipi aku tembam. Pipi aku pun dah tembam. Tengok aku cakap pipi dah macam belon. Macam Yana ada sikit bawah. Janganlah gitu. Dah gemuk. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti. Bosanlah. CPM ni 10 kali aku mute, 10 kali aku. Dia memang ada geng, ada kawan. Kak je kahwin, tak nak lah, saya baru 18. Tunggu umur saya 21, seorang masuk Mina please. Saya nak ada suami please. Bosan nak ada suami. Baru 18, nanti 19, 20, 21. Lagi 4 tahun, 5 tahun nanti ke.
Masuk Minang kita kahwin. Biarkan semua manusia. Saya 18 kan, baru 18 let lu. 18 kita bocil lagi, bocah. Bocah. Kita sama 18. Bagus lah tu kita sama. Sebab bocah-bocah guys. Kita bocah kita beli couple. Bocah kena bekerja cari duit. Lepas tu 20-21 baru kita kahwin. Awalnya kahwin kita kahwin umur 22 lah. 22-23 macam tu. Sebab nanti kalau dah kahwin kena jadi mami. Anjay mami. Galak lah. Gurau. Tak nak kahwin. Single sampai mampu. Single available. Tapi saya tak bocah. Saya bocah. Awak tak bocah. Lepas tu gatal benar nak kahwin. Biasa aku. Biasa aku jatuh. Sorry. Sudah. Sorry. Sorry yang mana jatuh tu. Habis kalau tak nak kahwin macam mana rasa nikmat malam pertama bodoh. Serabut. Mu ni serabut sama. Tak nak tahu nikmat je. Nanti kalau mu dah kahwin, mu kena jadi tok laki tau. Tok laki orang. Mu kena beli susu, mu kena beli makanan untuk bini. Kalau bini mu mengidam, mu nak beli ke? Malam-malam bini mu kebun, abang nak aiskrim. Lepas tu mu boleh beli? Tak boleh kan? Baik mu kahwin umur mu 23, 24, 25 nanti. Boleh. Nanti kau dah jadi bapak-bapak orang tau. Bapak-bapak orang. Lepas tu kau kena ikut cakap isteri kau. Jam. Sebab tu lah aku cakap single saja. Single tak ada menyusahkan siapa-siapa. Laki tiga kat seperti saya tak nak kahwin. Sama lah saya tak nak kahwin tak. Tapi kalau orang masuk Mina apa salahnya? Aiskrim memang dah ada kat rumah. Okay, sorry. Serabut. Sangat serabut. Tak suka kahwin. Sama lah. Saya tak suka kahwin juga. Saya gantuk lah. Satu berapa kita nak tidur? 1.40. 1.40 tidur. Anak datuk ke?